Oh, pedas gila weh. Pedas dah padu. Banyak yang dia bagi. Nampak? Kita nak buka puasa. Cuba tengok apa yang kita ambil. Jom kita try satu. Dekat sini wajib ambil ni set geprek. Dia punya portion. Nasi dia pun banyak. Tambah ada kicap. Lepas tu ada kopok. Yang ni dia punya ayam. Wah. Pegang pun dah ni. Nampak? Juicy. Nasi saja pun sedap dah. Bukan nasi kosong. Bukan nasi putih biasa. Takut kerok ada macam ni. Ui. Sambal yang warna hijau pula. Ambil kerok dia. Kat ni. Padu. Ayam dia sedap, juicy. Kerok-kerok dia pun sedap walaupun dah sejuk tapi still crispy. Portion dia sangat besar, nampak? Nasi dia bukan sikit tau, nasi dia sedap. Bukan nasi kosong. Lepas tu dia punya sambal pun sedap. Serius, yang ni apa kena ambil ni 10 per 10. Memang sedap gila. Sedap gila. Oh. Nak. Full of flavor. Yang ni pun lembut je. Pasta. Ni. Wow. Sedap. Creamy dia tak muak. Tapi burger dia besar Tu ni pun nampak besar tangan Mina. Lebih. Dia ada roast, sparkling roast. Oh sedap. Banyak yang dia bagi. Nampak? Ambil kopi creme brulee. Dia ada creme brulee atas. Ini tak minum kopi tapi sedap lah. Mesti nak tahu kat mana kan? Dekat sini lah, dekat The Founders, dekat Penang. Jangan lupa juga tak ambil cookies mereka sebab cookies mereka memang sedap gila. Sekali pun makan mesti apa nak beli lagi. Okey, makanan kat sini sedap, portion banyak, cepat sampai and tempat pun cantik. For sure Fina akan repeat dekat sini sebab puas hati sangat-sangat. Okey, jangan lupa hampa pun kena try tau. Bye.